dalam e-book saya ada 14 topik lah. Okay, ada 88 termasuk muka hadapan dan sebagainya, ada 97 total lah muka surat. Okay, ni yang macam saya tunjuk contoh yang saya bagi dalam Canva tadi. Okay, ini yang saya buat pada muka hadapan untuk introduction. Okay, so apa yang saya buat adalah saya masukkan saya punya marker dan juga saya punya QR di bahagian bawah lah, dan saya bagi arahan pada pelajar. Okay, untuk trigger this AR content, so saya letakkan number 1, scan the QR code to open the AR website, then scan the AR marker to view the AR content. So kita bagi kaedah lah macam mana pelajar untuk trigger digital content yang ada dalam AR marker ini. Okay, so yang lain nota-nota biasa setiap topik kita akan masukkan. Contohnya ni saya cerita pasal slide master, so saya sediakan yang ni adalah video. Video ni saya buat lah. Okay, saya buat di YouTube. Okay, jadi tapi yang ni saya overlaykan video, bukan YouTube link lah. Okay, jadi pelajar scan QR dan dia buka video lah. So dia overlay terus video atas saya punya AR marker ni. Okay, kebanyakannya saya punya marker dalam saya punya slide ni adalah dalam bentuk video lah. Okay, cuma ada beberapa yang bahagian belakang saya masukkan. Okay, yang ni pun saya dah tunjuk contoh tadi, yang ni saya masukkan practical question lah. Okay, practical exercise untuk pelajar buat. Okay, so pelajar scan, dia ada keluar button question 1, question 2, question 3 dekat dalam saya punya gambar laptop ni, dan pelajar boleh klik dan dia pergi kepada practical exercise punya soalan. Okay, so ini contoh lah yang saya buat dalam saya punya e-book. Okay, mungkin Puan Yanti pun nak share sikit yang Puan Yanti hasilkan. Okay, kalau tengok yang Puan Dalila punya ni, dia versi advance sikit lah kan. Cantik lah sebab e-book dia dah cantik. Saya punya ni versi terkejut. Sebab masa tu baru belajar, tiba-tiba nak kena masukkan dekat dalam e-book. Jadi kita pun buat yang memang sangat-sangat basic lah. Di mana memang kita hanya letakkan QR dan juga marker, tapi kita ada kita ada arahan lah. Jadi pelajar dia boleh tahulah apa yang kita nak minta pelajar tengok. Okay, so ini antaranya lah. Kita punya simple je, tapi ada sedikit arahan dan juga ya basic lah, sebab masa tu memang baru belajar. Lepas tu kita terus nak masuk dekat dalam e-book kita, jadi kita tak buat banyak editing dekat e-book. Maksudnya e-book tu dah ada, kita tambah pages je untuk kita masukkan QR dan juga marker kita. Itu je. So setiap kali habis chapter, memang kita letakkan dua marker dan juga QR code tu. Okay, so kalau kat sini kita ada dua lah. Ni satu, yang tadi A dan juga B. Ni memang hasil terkejut lah, maksudnya baru belajar, lepas tu terus nak kena masukkan. Jadi kita cuba, kita tak buat major punya editing lah, kita just masukkan pages saja. So dekat sini kita cuma dari segi arahan je lah, macam ni kita minta pelajar scan QR, lepas tu view picture. Kemudian mungkin kita boleh buat dalam kelas dan kita mungkin ada interaction lah dengan student. Kalau student belajar sendiri, dia pun boleh tengoklah, macam kat sini kita bagi YouTube. So bila kita pelajar scan QR, dia pergi dekat marker, dia akan nampak YouTube tu dekat dalam kita punya marker tu lah. Yang ni yang simple. Tapi satu chapter kita buat dua. So kita tak membuat
banyak editing lah compare dengan Puan Dalila punya tadi. Ada banyak editing yang dia buat lah, maksudnya dia buat surface tu cantik lah kan dengan arahan dan pelbagai. Yang ni masa tu kita baru belajar, kita terus je masukkan dan kita terus dapatkan EISBN yang baru. Maksudnya nota tu dah ada. Nota tu dah ada. Kita cuma tambah elemen AR je dekat dalam nota kita tu dengan menambah bilangan muka surat di setiap chapter. Ni yang sangat simple lah. Okay, so mungkin tuan-puan dah tahu dah terbayang dah nak buat apa. Jadi kalau misal kata nak buat yang simple, maksudnya basic tu pun boleh. Cuma pada pendapat saya better kita letak arahan supaya bila pelajar tengok, pelajar tahu nak buat apa. Compare dengan kita just letak QR dan juga marker je, tak tahu apa arahan yang seterusnya. So kalau kat kita punya e-book tu ada sedikit arahan, pelajar tahulah apa dia baca dan dia tahulah apa yang dia nak buat kalau dia study sendiri. Kalau kita ada, kita boleh sama-samalah dengan pelajar untuk melihat apa yang ada dekat. Kita boleh jadikan dia sebagai salah satu daripada aktiviti dalam kelas lah. Untuk kita belajar scan QR dan juga scan marker. So itu contohlah yang kita dah hasilkan tahun lepas. Okay, itu saja. Terima kasih. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Okay, boleh kita ni kot, kita tengok hasil yang dibuat oleh peserta-peserta daripada Politeknik Sultan Mizan. Ada yang nak start dulu ke? Yang nak share ke? Sebab kita tak boleh nak buka melalui QR ni kan? Betul, dah cuba dah tadi. Nampak macam ramai juga yang dah hantar. Tapi tak boleh nak buka. Saya tengok yang dah hantar. Ada yang melangkau-melangkau ke belakang saya kena tengok. Rongak-rongak dia letak. Segan tu, dia segan. Dia segan nak letak depan kan. Saya tarik dia ke depan. Okay, so kita ada lebih kurang 12 tolak 2, 10. Ada 10 yang dah hantar ni. Mungkin kita boleh share bersama. Kita nak ikut sekuen je ni. Boleh juga ikut sekuen. Okay. So kita start dengan Puan Rahayu, water pollution. Puan Rohayu dia tak dapat masuk petani. Dia ada bagi tahu saya, dia ada hal sikit. Dia tak dapat masuk petani lah. Jadi mungkin kita boleh pergi ke next seterusnya. Okay. Next seterusnya. Kita start dengan Cik Muhammad Zailan. Ada Encik Muhammad Zailan. Abuya. Kalau ada mungkin boleh. Raja Cemerlang ni banyak tanya. Itulah. nampak bersungguh-sungguh. Ada Encik Muhammad Zailan. Ada up je. Boleh share screen tak? Kena share screen sebab kita tak boleh nak scan daripada QR ni. Kejap. Okay. Jadi nampak. Boleh share screen view yang
Oh, yang Worldcast tadi. Dia punya studio ni. Studio dia. Okay. Buka Worldcast, Cik Zailan. Yang kita buat editing tadi. Studio editing. Sebelah kot. Sebelah, betul. Okay. Oh, tak sign in Dia sebab tak boleh nak sign in lah hari ni. Saya pun tak boleh sign in juga. Dia macam jadi macam error gitu. Bukan error, dia tak boleh, dia macam keras gitu. Sebab nanti cuba balik lah lepas ni. Dia still boleh generate, cuma dia tak save lah dalam kita punya Worldcast tu. Sebab kita tak sign in kan. Ya betul. Okay, Cik Zailan. Mana tu? Keluar dah. Saya tak dengar suara Cik Zailan. Saya nampak tadi Cik Zailan masukkan video lah ya. Saya pun malu. Okay, so basic thing yang kita boleh buat adalah video lah. Tadi kita nampak Cik Zailan masukkan video kopi Cik Zailan. Tak ingat saya. Cik Zailan ni dia penulis puisi juga. Dia ada beberapa siri buku puisi yang bertemakan kopi. Okay, video intro. Video intro. Okay lah. Okay, cuma kalau marker tu, sebab ni saya percaya ni muka Cik Zailan ke? Ya, muka beliau. Betul. Okay, so kalau intro berkenaan dengan katalah penulis kan, penulis puisi. Okay lah, kita letak muka kita. Kemudian dia bila marker tu digunakan sebagai untuk introduction of kita punya author lah, author introduction. Okay tak? Macam tu. Kalau nak lagi cantik, kalau buat green screen video ke kan, macam yang harimau tadi, tu pun cun juga tu. Dan boleh juga kita masukkan watak kita sendiri dalam kita punya AR tu. Okay, cuma dia kena effort lebih sikit lah sebab nak bangunkan video green screen tu perlukan technical device juga tu. Okay, alright. Okay, boleh kita pergi ke yang kedua. Puan Siti Hapsah. Ada Puan Siti Hapsah. Kalau boleh sharekan skrin. Ada Puan Siti Hapsah. Nampak dia dah buka mic dia tu. Sedang bersedia lah tu kot. Sedang bersedia. Okey. Tak dengar suara. Nampak mic tu buka tapi suara tu tak keluar. Cuba tengok pada setting. Pada setting, pada 3 titik. Klik setting. Lepas tu tengok dekat mikrofon. Pilih mikrofon yang lain lah. Oh, bukan setting tu. Bukan setting tu. Setting pada Google Meet.
Pada Google Meet dia ada 3 titik, pergi, hide dulu. Tulisan tu yang dekat stop sharing. Tu. Ada 3 titik tu. 3 titik pergi setting. Setting, okay. Pergi dekat microphone. Microphone. Cuba pilih yang lain. Cuba yang ketiga tu, yang bawah tu. Hello. Tak keluar juga. Baru dengar. Baru dengar. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam. So saya nak tunjuk yang saya punya untuk topik numeric system. Okay, tapi saya pun tak boleh sign in lah. Jadi kat sini saya letak video dengan quiz je daripada Quizzy. Video tu dekat mana video tu? Oh, kat tengah-tengah. Oh, video kat tengah-tengah dekat skrin ni lah. Okay. Okay. Quiz dekat touch tu ya? Dekat dalam skrin. Dekat marker dia kan. So quiz ni sebab saya pun tak tahu macam mana nak apa function dia kan. Tapi saya linkkan lah dengan Quizzy punya link. Okay. Tu je lah. Untuk introduction je lah. Betul dah tu. Okay dah tu. Betul dah. Okay. Betul dah tu. Okay, terima kasih kepada penceramah kerana belajar benda baru hari ini. Assalamualaikum. Salam. Boleh buat dah tu. Cikgu Siti Hafsah ni okey lah, dia letakkan ruang untuk letak video kan. Dia letakkan macam komputer supaya video tu seperti dimainkan di dalam komputer yang kosong pada asalnya kan. Kemudian letakkan quiz. Cuma quiz tu kalau saya lagi suka guna button lah. Sebab dia lebih nampak benda tu untuk ditekan. Itulah sebab nampak ada play tu, ingatkan kat situ nak tekan. Sebab gambar ada play kan, ingatkan dekat perkataan play tu nak tekan. Rupanya dekat okay, okay. Quiz tu dekat. Okay, terima kasih. Sama. Okay, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada Puan Wan Haniza. Ni lagi hebat ni. Orang IT ni. Okay, yang saya saya punya marker tu adalah image. Saya nak kena share saya punya Worldcast. Okay, sekejap. Saya hanya letakkan satu image sebagai marker yang mana image ni ada yang ada tulis understanding the basic of web design, dan kemudian saya hanya tambah 2 elemen sahaja, iaitu teks dan juga image lah. Tapi untuk image ni saya ambil gambar ikon YouTube sebab di image ni bila klik dia, saya linkkan dia dengan YouTube video. Saya letakkan saya letakkan URL untuk video. Kat sini saya letakkan YouTube link untuk YouTube video. Dan kemudian untuk sinopsis ni teks saja. So teks ni bila klik sinopsis ni, saya linkkan dia dengan saya punya Google Slide, yang mana Google Slide tu just terangkan tentang overview of sinopsis of web design itu sendiri. Itu saja.
Okay. Okay, so seterusnya kita pergi kepada Puan Nur Hamiza. Kita ada QR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Ya, boleh share screen ke? Share screen. Okay. Saya nak share. Presenting. Boleh terus share kat situ. Presenting. Just share. Dia ada butang nak panah kat atas. Just present. Notarila is presenter. Okay. Ready to present, dia tanya present now je. Okay. Ni apa dia panggil ni, studio. Ada marker kat situ. Saya masukkan marker dia ada satu image kan. Image ni saya ambil daripada Google je. Yang kat sini saya masukkan dua. Satu image dan satu lagi adalah teks lah. Okay, tapi yang ni tak boleh nak preview lah sebab tak boleh nak save. Image ni saya masukkan link lah. Image ni daripada library Worldcast. Dan apa ni, teks ni saya masukkan juga link yang sama je sebenarnya dengan image tadi. Dan dekat sini sinopsis ni untuk pergi kepada video lah, simple video untuk penerangan tentang sinopsis silibus. Okay, lepas tu sini saya tukar sikit colour dia untuk sinopsis ni lah. So sebenarnya saya punya perancangan tadi sebenarnya nak buat macam yang Puan siapa tadi? Puan Yanti buat yang bila dia keluar ni, dia keluar apa ayat kat tepi ni. Jadi bila mouse over, lepas tu dia keluar macam ayat tu kan. Tak jumpa macam nak buat yang letak link tu. Puan dari buat rasanya dia record dulu kan? Yang tu macam yang tadi kan ada Puan tu tunjuk yang 3D tu, klik kepada objek, nanti dia keluar macam ayat. Saya klik drag and kan, masa kita klik pada objek, nanti dia on mouse over, dia keluar penerangan lah macam tu lah. Dia tu tak jumpa macam mana. Itu sajalah, terima kasih. Sama. Yang tu sebenarnya 3D objek. 3D objek yang kita bangunkan. Kita dah buat dekat luar sebenarnya yang tu. Kita buat dekat luar, 3D objek kat luar. Kemudian kita masukkan dia menggunakan 3D objek lah. Nanti saya cuba. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Puan Nur Hamiza. Okay. Kemudian yang seterusnya, dah yang terakhir dah ke? Tadi rasa macam banyak, tiba-tiba dah tinggal sikit kan? Dah kena delete ke? Okay, tak apalah, nanti tuan-puan masukkan juga lah walaupun apa, kita tak tengok. Okay, untuk review akan datang lah. Okay, mungkin boleh untuk jadikan rujukan kawan-kawan. Okay, dan yang terakhir daripada Cik Nizam. Okay, jadi sebenarnya saya just play around je sebab tak ada lagi idea yang betul-betul khusus untuk buat. Memang ada e-book kawan saya buat, jadi dia minta saya untuk masukkan elemen interaktif ataupun elemen AR lah. Jadi ni yang saya play around. Jadi terpaksa pakai poster khusus ni sebab ini je yang paling mudah saya akses buat masa sekarang ni. Okay. Jadi idea dia kalau misal kata dekat sini kita ada macam
satu slide ataupun satu layout, contohnya gambar enjin. Jadi bila student buka je, dia terus macam ni 3D, mungkin akan keluar satu model 3D engine. Tapi saya fikir kalau model 3D tu saja dia macam keras gitu. Jadi saya rasa kalau model 3D tu mungkin kita animatekan dia, lepas tu buat green screen. Jadi saya rasa lebih menarik lah berbanding kalau kita letak 3D saja. Sebab 3D walaupun dia 3D dia tak animate. Sebab saya dapat idea tengok rimau tadi tu lah. Jadi bijak juga rimau ni. Jadi kalau kita buat satu component engine tu, lepas tu kita kalau bila kita drawing engineering ni, bila 3D tu kita boleh animatekan dia. Kita boleh pusingkan dia, kita boleh buat assembly dia kan. Jadi mungkin lagi menarik lah. Jadi bila student buka je dia terus play kat sini lah. Lepas tu yang ni saya try untuk guna image. Tapi saya tak pasti macam mana kalau kita guna image, adakah sesuai kita image ni kita samakan dia punya satah dia dengan marker ataupun kita 90 darjahkan dia? Dia kalau saya lah, dia sebenarnya kalau buku bukan e-book lah, hard copy, kan dia sebenarnya dia cantik dia kita rotatekan 90 degree lah. Sebab kita baca buku kan atas meja kan. Tapi kalau e-book ni kita baca depan skrin kan. Tu yang bila kita rotatekan 90 degree sebenarnya dia akan jadi ke bawah. Kan. Dia tu kalau kita nampak lah. Tapi kalau macam harimau tadi, mungkin kalau kita buat dia sama rata dia tak nampak elemen macam 3D tu kan. Tapi mungkin kita boleh sengitkan tapi tak sampai 90 degree lah kot. Kalau kita gunakan e-book. Sebab e-book ni kita tak baca secara mendata gitu kan. Dia tak macam buku biasa kan. Jadi seeloknya kalau kita sengitkan sikit lah. Maksudnya sengitkan maksudnya 45 darjah lah, bukan 90 darjah. Bukan 90 darjah. Betul. Faham. Sebab nak preview tak nak preview kan, jadi tak tahu view dia yang cantik macam mana kan. Lepas tu saya nak tanya, misal kata saya dah masukkan banyak cast option ni. Misal katalah saya masukkan video, adakah dia macam contoh saya masuk 2 video, boleh ke? Possible ke? Ke dia akan jadi dia saya tak ingat lah berapa limitation. Dia ada limitation dia lah untuk video ni. Sekejap saya tengok. Saya pun tak ingat berapa dia punya. Saya rasa selagi dia tak achieve limitation yang dia tetapkan, kita tak ada masalah lah untuk masukkan lebih daripada 1. Cuma dari segi praktikalnya lah. Sebab benda dia akan kita nak masukkan 2 video dalam 1 marker kan, macam tak sesuai lah pula. Okay. Sebab saya terfikir kalau kita macam ada dua green screen, kita nak combine dalam macam combine dalam satu masa yang sama. Macam kita nak tengok perbezaan engine A dengan engine B contohnya kan. Jadi bila dia play around side by side tu mungkin boleh nampak. Tapi tak apa, nanti saya try lah. Boleh try and error lah, tengok kan. Baik. Sebab macam green screen ni kita kena buat editing kat luar dulu lah kan. Macam Cik Nizam kata nak buat untuk engine tu kan. So kita boleh buat editing video dulu kat luar, green screen kan dia, kemudian kita boleh masukkan dalam kita punya marker lah. Okay. Good idea lah. Bagus juga buat macam tu. Sebab kebanyakannya buat 3D object kan. Macam Cik Nizam kata lah, 3D object tu dia kurang interaktif dia keras lah. Dia keras. Dia satu objek je. Dia cantik je kan. Tapi dia tak ada penerangan. Kalau masuk video tu dia lagi cantik lah. Sebab tengok rimau tadi tu kan, bijak juga. Dia nampak 3D tu kan. Walaupun dia video tu 2D tapi nampak dia 3D tu. Tapi kita pernah tengok ni kan, Del, yang background dia tu dia letak YouTube. Lepas tu depan tu dia letak 3D punya objek.
So macam seolah-olah YouTube yang kat belakang tu bergerak lah maksudnya. 3D object tu dekat depan. Macam ada dua benda lah yang bergerak 3D object. Dia macam yang SWOT analisis saya tu lah tadi Cik Nizam. Dia buat, belakang tu dia buat, contohnya dia buat penerangan pasal engine. Lepas tu depan tu dia letak 3D engine. Ada juga, kita pernah tengok kan yang buat macam tu. Sebab macam dalam apa kita punya, apa yang last ni, Sketchfab ni kan. So dalam Sketchfab ni banyak juga apa yang 3D objek yang percuma. So boleh juga kita ambil 3D objek daripada situ, kemudian kita ambil video yang related kepada 3D objek tu lah. Tapi video tu kita tegakkan dia. Maksudnya kita janganlah letakkan dia rata. Baring. Jadi kita boleh nampak lah dia macam ada dua layer. Okey juga macam tu. Faham. Jadi saya rasa itu saja daripada saya lah, pembentangan saya. Okey. Ada lagi ke yang nak share? Ada lagi ke? Yang tak masukkan, yang dah masukkan delete balik tadi tu. Saya rasa sampai nombor 12, tiba-tiba tinggal nombor 8 je. Hilang dah. Okay, ataupun ada apa-apa soalan ke nak tanya ke, kita open untuk soalan lah. Ya, daripada peserta lain ada apa-apa soalan nak tanya berkenaan dengan AR? Sebab kita sebenarnya di e-learning PSMCA kita first time lah kita dedahkan kepada teknologi AR. AR dan VR ni kita masih lagi, orang kata masih lagi merangkak lah. Sebab kita tak ramai lagi pakar-pakar yang dalam AR dan VR tu yang kita jemput penceramah daripada luar lah. Jadi harapnya lepas ni dia jadi macam satu booster lah untuk pensyarah-pensyarah kita explore dan faham sekurang-kurangnya, sebab saya rasa yang AR ni dia punya konsep dia lebih kurang sama. Kan? Kalau kita pakai apa-apa apps atau apa-apa tool yang lebih advance pun dia punya konsep dia sama. Dia kena ada marker, dia kena ada cast kan. Itulah. Ada soalan lain daripada peserta? Kalau malu bersuara boleh type. Oh, terima kasih dah. Terima kasih. Pak Cik Zailan. Yang kena bangunkan buku AR, ada apa-apa soalan tak yang memang kena siapkan this year kan? Kena siapkan sampai. Itulah, dia kena sign in dululah. Okay, boleh buat, cuma dia tak save lah dalam kita punya kas kita. Dia bisa kata kita tak save, bila kita pangkah gitu je keluar je, dia macam hilang lah kan. Kalau Hilang orang lah. scan marker pun tak jadi kan. Dia ada, tapi dia macam one time je. Dia one time je lah. Bukan untuk digunakan lah. Untuk kita test cuba je lah. Tapi kalau kita misalnya kata kita dah sign up, dah sign in, kalau ada orang tengok, dia ada macam history ke, macam log ke, ada tak? Boleh tengok tak siapa yang tengok? Ke jumlah view ke? Kalau kita sign in boleh tengok lah berapa orang yang view. Tapi kalau yang kita boleh tengok lah. Dia ada apa? Analytic tu lah, kita boleh identify lah. Tengok ada berapa ramai view bila last kita edit, kita boleh lah. Boleh tengok boleh. Sebab mungkin ada yang nak buat inovasi naik pangkat ke, jadi bila ada data titik tu kan, jadi lebih kukuh lah dia punya berapa ramai yang capai kan. Betul, boleh juga. Adakah soalan nak tanya? Ya, Cik Muhammad Zailan ada nak tanya apa tu? Paling senang lah tu. Ada tak lagi apa tu apps AR ni yang lebih kurang world-class ni? Dia ada lagi satu apa? RAW AR. ROAR. ROAR. RAW. Yang tu tapi world-class lagi senang.
Kita Kan. banyak-banyak kita cari ini yang paling senang lah. Ya, lagi susah banyak. Lagi susah Lagi banyak. Ini yang paling mudah lah. Kita memang sebab yelah kita nak minta semua orang buat kan, daripada jabatan berbeza yang ada technical expertise, yang tak ada technical expertise. So kita bagi yang memang ini yang the easiest way lah, paling mudah lah kiranya. Orang yang tak ada kepakaran pun boleh buat. Basic lah. Cuma kalau ada orang yang lagi pakar, mungkin dia punya lagi cantik lah, sebab dia boleh bangunkan dia punya video yang lagi cantik, 3D objek yang lebih menarik. So dia punya AR tu akan jadi lagi cantik lah. Puan Dalila dengan Puan Nuryanti pernah tak? Seingat saya masa 2000, sebelum PKP lah, 2018 ke 2020, ada satu apps tu nama dia HP Reveal. Ataupun nama sekarang dia tu okey dia dah discontinue kan? Ada lagi ke HP Reveal tu? Saya tahu. Tu saya tanya tu. Saya pernah buat juga HP Reveal tu. Saya buat untuk saya punya product life cycle, AR jugalah. HP Reveal. Tapi saya rasa dia dah discontinue dah tu. Oh, dah tak ada HP sekarang Reveal, dah tak ada dah. Oh, lah, okay. benda-benda percuma ni dia bahaya tu lah. Kita tak tahulah berapa lama dia boleh bertahan kan. So kita kena sentiasa upgrade lah, tengok mana lagi yang baru yang percuma. Dia macam tu lah. Tapi HP Reveal tu pun saya pernah guna kat sebelum ni. So saya tengok tadi HP Reveal tu macam lagi mudah lah pada saya lah. Seingat saya dulu lah, saya try sebelum PKP tu. Sebab dia tak ada studio, dia just masukkan je. Tapi dia taklah semenarik. Dia tak banyak pilihan lah. Dia tak banyak pilihan kan. Daripada video je kan. HP Reveal ni dia banyak video. Video dan link je lah. Dia tak ada 3D objek, dia tak ada kan. Itulah. Itu yang mula-mula lah, awal-awal. Antara AR yang awal-awal. Saya pernah cuba kat tu. So kalau tuan-puan ada jumpa web-based AR yang lagi menarik, yang lagi mudah kan, mungkin boleh gunakan jugalah. Sebab benda ni dia berubah-ubah kan. Mungkin sekarang ni WordCast ni pada saya antara yang paling okey lah. Mungkin after this kita pun tak tahu apa lagi yang coming kan, incoming. Sama juga macam AI lah kan. AI punya generator ni macam-macam benda kan. So kita kena sentiasa cari yang mana yang paling okey. Ada soalan dekat tu. Adobe ada ke software AR? Adobe, alamak. Saya jawab, saya tahu. Saya tahu ada. Tapi dia untuk student to view, dia kena pakai iOS. Untuk kita developer, kita boleh pakai Windows ataupun Mac OS lah. Tapi untuk student view, untuk orang view, dia kena pakai iOS. Dia tak friendly Android lah. Dia punya apps tu nama Aero, A-E-R-O. Rasanya siapa lecturer poli yang subscribe, yang dapat subscription account Adobe Polytechnic APT tu boleh explore. Nama software tu Aero, A-E-R-O. Saya pun baru tahu dia software based lah kan. Dia bukan web software based. Dia software based. Cuma untuk student view tu dia kena pakai iOS lah. Tak boleh pakai Android. Macam mana nak masukkan gambar 3D? Nak dapatkan gambar 3D dan upload 3D. Okay, 3D ni macam saya cakap tadi lah. Salah satu caranya kalau kita nak dapatkan yang percuma adalah melalui Sketchfab lah. Okay, so Sketchfab ni antara tempat yang kita boleh dapatkan 3D objek secara percuma. Okay, saya rasa ada juga website lain lah yang offer 3D yang percuma lah. Okay, dan juga kalau tuan-puan pandai untuk develop 3D objek sendiri pun, kita boleh develop 3D objek sendiri dan kita boleh masukkan dekat bahagian cast option 3D objek. So kat situ kita boleh masukkan lah 3D objek.
Okey ke, menjawab ke? Mesti dalam JLB. Ya betul, JLB. Okey, ada soalan lain? Ada dari soalan para lain. peserta kita? Cik Nizam tanya pasal view kan. Untuk kita tengok view dekat sebelah kanan tu dia akan appear saya tunjuk. Okey, kat situ nampak ada 11 view. Maksudnya kita boleh tengok by kita punya boleh tengok kat sini view apa yang kita nak ni lah. Maksudnya dalam banyak-banyak marker mana yang paling banyak view. Boleh juga lah kalau kita nak tengok macam tu. Memang ada dekat tepi tu sebelah kanan tu. Dah terkeluar pula dah. Nampak ni. Mana Nampak boleh tengok lah analitik dia kan. Boleh. Ringkas lah. Itulah saya pun baru tengok ni. Maksudnya baru saya tahu marker saya yang mana yang paling tinggi tengok kan. Orang tengok lah maksudnya. Ada setengah tu ada sikit je, ada yang maksudnya different chapter, different view daripada pelajar lah maksudnya. Okay. Okay. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, jadi ada apa-apa kata-kata terakhir daripada puan penceramah kita sebelum kita tamatkan, ataupun ada lagi nak share? Tak ada dah, habis dah. Jadi mungkin ada penutup sikit, penamat sikit daripada puan penceramah kita. Dipersilakan. Okey, kita buat conclusion sikit lah Okay, so kita buat sikit conclusion untuk kita punya khusus kita pada hari ini. Okay, sebenarnya kita pun tak expect more lah from this course, sebab course ni memang untuk beginner. Kita pun bukanlah pakar dari segi developing AR ni. Okay, so apa yang kita harapkan daripada khusus ni, para peserta dapat sedikit sebanyak foundation lah tentang AR dan tahu macam mana nak create multimedia element dalam AR menggunakan Worldcast, dan kita tahulah macam mana kita nak menggunakan digital innovation tu dalam kita pelajar punya learning experience lah, instead of menggunakan textbook biasa sahaja. So kita boleh gunakan AR element dalam kita punya textbook tu tadi. Okay, jadi kalau ada sebarang kemusykilan ataupun ada apa-apa nak tanya pun bolehlah go through kepada kita punya email ataupun contact numbers lah. Kita open je untuk soalan. Kita pun kadang-kadang pun kita pun masih contact juga kita punya penceramah yang lama. Kalau kita ada masalah kan, tengah-tengah buat kenapa jadi macam ni kan, contact juga. So kalau ada apa-apa masalah, sebab macam sekarang pun sebenarnya saya paling risau jadi technical issue macam sekarang lah, macam hari ni lah, tak boleh nak view. Memang kita pun expect benda ni boleh terjadi. So saya pun minta maaf lah bagi pihak kami penceramah ni, kita tak boleh nak tunjuk 100% untuk Worldcast ni sendiri macam mana dia berfungsi dalam handphone. Tapi lepas ni puan-puan boleh explore, tengoklah macam mana QR tu membawa kepada Worldcast punya kamera dan kita scan marker kita lah. Dan tuan-puan boleh sign up, kemudian boleh simpan lah kita punya casting yang kita dah buat sebelum-sebelum ni. So kalau dalam pembikinan tu ada sebarang masalah ke, ada sebarang persoalan yang tak terungkai ke, bolehlah kontak kita untuk kita bantulah yang mana kita boleh bantu. Itu sajalah daripada saya. Kalau Puan Nurianti ada apa-apa nak tambah?
Okey, terima kasih pada semua peserta yang setia daripada pagi sampai ke petang. So, harapnya apa yang kita kongsikan ni tuan-puan boleh aplikasikanlah dan menghasilkan e-book yang mempunyai nilai tambah lah. Masa mula-mula kami diperkenalkan dengan AR ni, itu yang kami diberitahulah. E-book ni dah ramai sangat orang boleh hasilkan e-book. Cuma apa beza e-book kita dengan e-book orang lain? Itulah yang membawa kami sehingga ke hari inilah mengenali AR walaupun kami tidaklah begitu mahir, tapi kita belajarlah dari masa ke semasa sebab teknologi ni memang sentiasa berubahlah, dan kita berkongsilah dengan sesiapa saja yang nak, kita akan kongsikan lah, dan bila kita buat perkongsian kita pun jumpa lagi benda-benda yang baru. So selamat menghasilkan e-book yang lebih interaktif lah untuk semua peserta. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Nur Dalila dan juga Puan Nurianti atas perkongsian yang saya kira bermanfaat sebab dia macam kickstart lah, ataupun macam satu bara api lah yang memulakan pembakaran. Semoga selepas ni kita punya pensyarah-pensyarah di PSMZA lebih bersemangat lah untuk explore teknologi AR dan juga VR, sebab AR dan VR di PSMZA ni agak asing lah. Agak tak ramai yang orang yang betul-betul mahir. Kalau yang mahir pun dia advance sangat, dia pakai Unity kan, pakai Blender yang betul-betul advance lah. Jadi ini kita nak macam merakyatkan teknologi AR supaya bila tuan-puan dah mahir yang asas ni, kita boleh pergi sedikit demi sedikit perkara-perkara yang lebih advance. Mungkin bila dah biasa dengan persekitaran studio ni yang macam nampak pelik gitu kan, jadi mungkin boleh pergi lepas ni, boleh pergi dekat Sketchlab, boleh pergi update sikit kat Blender, kemudian mungkin boleh main-main dengan Unity dan sebagainya lah. Jadi terima kasih sekali lagi pada Puan Penceramah dan kepada para peserta. Jangan left group lagi. Jadi dalam group tu kita boleh berbincang, bukan sekadar berbincang mengenai teknologi AR. Di dalam tu juga kita mungkin boleh berkongsi lah apa-apa teknologi ataupun perkembangan terkini dalam pembikinan e-book. Dan harapnya pada hujung tahun ni kita akan dapat, kita beri sasaran berapa tak ingat. Sasaran kita 12 e-book yang perlu dihasilkan. Jadi harapnya kita punya sasaran tu tercapai dan harapnya e-book yang kita berhasilkan tu berkualiti lah. Okay, dan untuk e-book kita kena submit, bukan kena submit, tuan-puan penulis e-book kena submit ke kami 30 September 2025. Jadi kita ada masa lagi 3 bulan, 4 bulan lebih untuk tuan-puan siapkan. Dan perlu diingat sekarang ni nak minta EISBN dia makan masa sikit. Saya tak pasti sebab apa. Kalau dulu mungkin semalaman dah boleh settle, paling lama pun 3 hari. Tapi sekarang ni ada kes yang sampai 2 minggu, 3 minggu. Jadi kena plan lah tuan-puan punya pembangunan e-book tu. Supaya at the end of 30 September tu kita boleh submit lah e-book. Okay, terima kasih sekali lagi pada penceramah dan para peserta. Harapnya memberi manfaat dan kita insyaAllah kita jumpa lagi di lain-lain perkongsian. Mungkin boleh jemput lagi lah kot Puan Nur Dalila atau Puan Nurianti tahun depan ke, ada teknologi baru ke, mungkin boleh jemput lagi kot. InsyaAllah. Okay, sebab saya jemput Puan ni sebab saya follow Facebook Pusat E-Pembelajaran PISAS, Pusat e-learning kan. Jadi saya tengok, bagus juga ni kan perkongsian. Jadi saya contact tu. Saya boleh kata saya follow semua Facebook account E-Pembelajaran Politeknik Malaysia e-learning kan. Jadi mana saya menarik, saya akan ajak lah. Okay, tapi kalau dapat datang ke Dungun ni lagi best lah kot. Tapi itulah jauh sikit perjalanan, kena betul-betul plan lah kalau datang. Dia kalau tak raya tak apa Cik Nizam. Ya betul, raya. Sebab saya ni saya raya balik Johor, takut saya sampai Dungun kan husband saya minta balik Kelantan pula kan. Okay. Okay. Terima kasih semua, terima kasih penceramah, terima kasih penganjur, terima kasih penganjur saya. Terima kasih kepada peserta. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.